Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So, hari ni kami berdua nak makan menu sarapan pagi. Gitu. Iaitu ayam percik dan kangkung goreng belacan. Macam itulah. Menu pagi ni simple-simple je ya. So, kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melengahkan masa. Jumlah kita mula. Bismillah. Amin. Tu minum air. Oh, ais dia. Najah memang tak sabar nak rasa sebab dari bau dia pun dah menyelerakan lah. So ni kita ada kuah dia juga. Banyak tau. Pekat gila. So jumlah kita mula rasa. Pekat gila korang kuah dia. Kita rasa dengan kangkung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila yang kecil ni. Pekat betul. Kuah dia pekat manis. Ayam dia boleh lah besar juga. Sedap lah kuah dia kan. Pekat. Sedap lah korang. Najah ingat sarapan pagi ni Najah nak makan nasi lemak sambal paru tau. Tapi itulah Najah pusing-pusing pagi tadi. Tak ada pula kedai nasi lemak yang buka. Sebab hari ni kan hari Ahad, hari Minggu. So banyak yang cuti lah. So menu kali ni Najah beli dekat kedai makan je. Tapi menu ni pun sedap tau. Tak cukup dah kuah dia sebab kuah dia sedap. Sedap gila korang. Rasa dia cukup rasa tau. Memang secara makan dengan kangkung. Sumpah sedap gila.
Ayam ni RM1.5 tau. Murah. Memang berbaloi lah sebab kuah dia yang banyak. Ayam dia pula besar. Mantap gila korang. Licin tau. Sedap sangat menu kali ni. Memang kenyang gila lah sebab sedap sangat. Dah licin tau, tinggal ayam je tak habis sebab ayam dia besar sangat. So alhamdulillah guys, Najam dah kenyang. Dah memang kenyang gila. Memang sedap. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.